Pernahkah anda rasa seolah-olah hidup ini berlaku kepada anda, bukan untuk anda? Seolah-olah anda hanyalah watak sampingan dalam filem hidup anda sendiri, di mana setiap babak dan plot ditentukan oleh nasib, kebetulan atau kehendak orang lain. Anda berusaha, anda berjuang, tetapi dinding yang sama terus muncul. Corak yang sama berulang. Kekesalan yang sama menghantui. Anda mungkin tertanya-tanya, adakah ini sahaja takdir saya? Adakah realiti ini sesuatu yang rawak dan tidak dapat dikawal? Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa perasaan tidak berdaya ini adalah ilusi terbesar yang pernah kita terima? Bagaimana jika realiti, alam semesta atau apa sahaja yang anda panggil sebenarnya tidak rawak sama sekali? Sebaliknya, ia sedang berada dalam satu dialog yang berterusan dengan kesedaran anda saat demi saat. Fikirkan tentang kejadian-kejadian kebetulan yang aneh dalam hidup anda. Anda terfikir tentang seseorang yang sudah lama tidak dihubungi dan tiba-tiba mereka menelefon. Anda memerlukan jawapan kepada satu masalah dan secara tidak sengaja anda terdengar perbualan orang lain yang memberikan petunjuk tepat. Kita sering mengabaikannya sebagai kebetulan. Tetapi bagaimana jika ia bukan kebetulan? Bagaimana jika ia adalah bukti? Bukti bahawa dunia dalaman anda dan keadaan luaran anda saling berhubung rapat, menari dalam satu tarian kosmik yang intim. Fenomena ini dipanggil synchronicity dan ia adalah isyarat daripada alam semesta yang memberitahu anda, aku sedang mendengar. Pernahkah anda terfikir, mengapa ada sesetengah orang seolah-olah dapat menarik peluang dan kejayaan dengan mudah, manakala yang lain terus bergelut? Jawapannya bukanlah terletak pada nasib atau kerja keras semata-mata. Jawapannya terletak pada pemahaman satu rahsia agung. Anda bukanlah mangsa keadaan, anda adalah pencipta pengalaman. Realiti luaran anda adalah cerminan langsung kepada keadaan dalaman anda. Ini bukan falsafah angan-angan. Ini adalah prinsip yang disokong oleh fizik, kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno yang telah dilupakan oleh dunia moden. Anda mempunyai kuasa untuk membentuk realiti anda bukan dengan memaksa dunia luaran untuk berubah, tetapi dengan mengubah dunia di dalam diri anda terlebih dahulu. Jadi, bagaimana caranya kita beralih daripada menjadi mangsa kepada menjadi pencipta? Kuncinya adalah dengan memegang satu perasaan secara konsisten. Perasaan angan-angan yang telah tercapai. Seorang pemikir mistik bernama Neville Goddard mengajarkan bahawa dengan mengekalkan keadaan perasaan seolah-olah keinginan anda sudah pun menjadi kenyataan. Anda mula membina sesuatu yang dipanggil jambatan peristiwa. Ini adalah satu siri kejadian, pertemuan dan idea yang kelihatan seperti kebetulan, tetapi sebenarnya ia adalah langkah-langkah yang diatur oleh kesedaran yang lebih tinggi untuk membawa anda kepada manifestasi keinginan anda. Synchronicity yang anda alami bukanlah lagi kejadian rawak, tetapi ia menjadi papan tanda yang mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul. Ia adalah isyarat daripada medan kesedaran bersatu yang mengatakan, teruskan, permintaan anda sedang diproses. Prinsip ini berakar umbi dalam fizik kuantum. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah-zarah di peringkat subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati itulah yang menyebabkan medan kemungkinan ini runtuh menjadi satu realiti fizikal yang spesifik. Fikirkan implikasinya. Kesedaran anda, tumpuan anda dan yang paling penting, perasaan anda secara literal memilih satu versi realiti daripada lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Apabila anda hidup dalam perasaan angan-angan tercapai, anda sedang mengeluarkan satu frekuensi tenaga yang spesifik. Menurut prinsip resonans dalam mekanik kuantum,
Frekuensi ini akan menarik dan bergetar selaras dengan orang, tempat dan peristiwa yang sepadan dengan frekuensi tersebut. Anda tidak lagi mengejar impian Anda. Anda menariknya ke dalam orbit Anda. Tetapi jika ia semudah itu, mengapa tidak semua orang melakukannya? Mengapa kita sering terperangkap dalam kitaran realiti yang tidak diingini? Jawapannya terletak jauh di dalam diri kita, di dalam sebuah sistem operasi yang mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari. Minda separa sedar. Neuroscience telah membuktikan bahawa minda separa sedar kita adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang menyimpan setiap pengalaman, kepercayaan dan terutamanya memori emosi yang pernah kita lalui. Kebanyakannya terbentuk sebelum kita mencapai umur 7 tahun. Jika anda dibesarkan dengan kepercayaan bahawa wang itu susah dicari, atau anda tidak cukup baik, atau cinta itu menyakitkan, kepercayaan ini telah menjadi program yang berjalan secara automatik di latar belakang. Jadi, walaupun secara sedar anda menginginkan kejayaan dan kebahagiaan, program separa sedar anda mungkin mensabotaj anda secara senyap. Ia mencipta realiti yang sepadan dengan program lama itu, bukan dengan keinginan baru anda. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin melihat corak yang sama berulang dalam hubungan, kewangan atau kerjaya anda. Ia bukan nasib malang. Ia adalah minda separa sedar anda yang hanya menjalankan program yang telah ditanam di dalamnya. Untuk benar-benar mengubah realiti luaran anda perlu memprogram semula cakera keras dalaman ini. Anda perlu meyakinkan minda separa sedar anda bahawa realiti baru yang anda inginkan itu bukan sahaja mungkin, tetapi sudah pun menjadi kenyataan. Inilah cabaran sebenar dan di sinilah kerja transformasi yang sebenar bermula. Bagaimana kita boleh memintas minda sedar yang analytical dan menanam benih baru ke dalam taman minda separa sedar yang subur. Terdapat dua teknik yang sangat berkuasa untuk melakukan ini. Teknik pertama dipanggil semakan semula ataupun revisi. Setiap malam sebelum anda tidur, imbas kembali hari anda. Jika ada sebarang peristiwa, perbualan atau detik yang membuat anda rasa kecewa, marah atau sedih, tulis semula babak itu dalam imajinasi anda. Bayangkan ia berlaku seperti yang anda inginkan. Rasakan emosi lega, gembira atau puas seolah-olah ia benar-benar berlaku sebegitu rupa. Dengan melakukan ini, anda tidak menafikan apa yang telah berlaku. Sebaliknya, menurut neuroscience, anda sedang memutuskan sambungan emosi negatif daripada memori tersebut dan menggantikannya dengan cas emosi yang positif. Lama-kelamaan, anda melatih semula otak anda untuk tidak bertindak balas terhadap pencetus lama dan mula mencipta laluan saraf yang baru. Anda secara literal mengubah masa lalu anda pada peringkat emosi yang seterusnya mengubah bagaimana anda muncul pada masa hadapan. Teknik kedua adalah dengan memanfaatkan keadaan hypnagogic, iaitu keadaan separa sedar yang mengantuk sejurus sebelum anda tertidur. Dalam keadaan ini, gelombang otak anda melambat dan pintu kepada minda separa sedar terbuka luas. Inilah masa yang paling sesuai untuk menanam benih keinginan anda. Daripada membawa kebimbangan hari esok ke dalam tidur. Sebaliknya, cipta satu babak pendek dalam imajinasi anda yang membayangkan keinginan anda telah pun tercapai. Bukan proses mencapainya, tetapi hasil akhirnya. Mungkin ia adalah perbualan dengan rakan yang mengucapkan tahniah atas kejayaan anda. Mungkin ia adalah perasaan memegang kunci rumah baru anda. Apapun ia, jadikan ia ringkas dan ulang babak itu berulang kali sambil merasai emosi, kegembiraan, kesyukuran dan kelegaan seolah-olah ia adalah nyata sekarang. Apabila anda tertidur dalam keadaan perasaan ini, anda sedang mengarahkan minda
separa sedar anda untuk bekerja sepanjang malam, mencari penyelesaian dan menyusun semula realiti untuk sepadan dengan keadaan baru anda. Ini adalah aplikasi praktikal kesan pemerhati dalam fizik kuantum. Anda tidak lagi memerhati kekurangan. Anda sedang memerhati dan merasakan kepenuhan. Dan alam semesta tidak mempunyai pilihan selain mencerminkannya kembali kepada anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Apabila kita bercakap tentang mempengaruhi realiti, kita tidak bercakap tentang minda kita secara terpencil yang cuba mengawal dunia fizikal yang terpisah. Sebaliknya, kita perlu memahami bahawa kita adalah sebahagian daripada satu medan kesedaran yang bersatu dan tidak terbahagi. Kebijaksanaan kuno dari tradisi Vedanta memanggilnya Brahman, kesedaran tunggal yang menjadi sumber segala kewujudan. Fizik kuantum moden memanggilnya medan titik sifar atau medan kuantum, lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga, yang menghubungkan segala-galanya. Setiap pemikiran, setiap emosi, setiap kepercayaan yang anda pegang bukanlah satu peristiwa peribadi yang terkurung di dalam tengkorak anda. Ia adalah satu getaran, satu frekuensi yang anda pancarkan ke dalam medan ini, mencipta riak yang mempengaruhi keseluruhannya. Sinkronisiti yang anda alami adalah bukti nyata hubungan ini. Ia adalah gema daripada medan, maklum balas yang memberitahu anda bahawa getaran dalaman anda telah diterima dan sedang dijawab. Apabila anda mula menukar keadaan dalaman anda secara sedar, daripada rasa kekurangan kepada rasa kepenuhan, daripada ketakutan kepada kasih sayang, anda sedang menukar stesen radio anda. Anda mula beresonans dengan satu set kemungkinan yang berbeza di dalam medan kuantum. Tiba-tiba, anda mendapat idea yang bernas semasa mandi. Anda terserempak dengan orang yang tepat pada masa yang tepat. Pintu yang sebelum ini tertutup mula terbuka dengan sendirinya. Ini bukan sihir. Ini adalah fizik. Anda telah menjadi koheren atau selaras dengan realiti yang anda inginkan. Sains epigenetik memberikan satu lagi lapisan bukti yang menakjubkan. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan pengalaman kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel terkemuka, telah menunjukkan bahawa kepercayaan dan persepsi kita yang diterjemahkan kepada isyarat kimia dalam badan boleh mengaktifkan atau menyahatifkan gen tertentu. Ini bermakna emosi yang anda rasai secara konsisten, seperti tekanan atau kegembiraan, secara literal boleh mengubah biologi anda pada peringkat selular. Fikirkan implikasinya. Jika fikiran dan perasaan anda boleh mengubah realiti dalaman badan fizikal anda, mengapa ia tidak boleh mempengaruhi realiti luaran yang juga terdiri daripada tenaga dan maklumat yang sama? Apabila anda memegang perasaan angan-angan tercapai, anda bukan sahaja memprogram semula minda anda juga memprogram semula badan anda pada peringkat genetik untuk menjadi versi diri anda yang sudah pun memiliki apa yang anda inginkan. Anda menjadi penjelmaan hidup keinginan anda sebelum ia muncul di dunia 3D. Inilah peralihan identiti yang paling mendalam daripada seseorang yang mengharapkan sesuatu kepada seseorang yang sudah pun memilikinya. Sekarang, mari kita jadikan ini sesuatu yang praktikal dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian anda. Perubahan besar tidak memerlukan tindakan yang drastik. Ia bermula dengan perubahan kecil yang konsisten dalam rutin harian anda. Saya ingin menjemput anda untuk melakukan satu eksperimen selama 7 hari akan datang. Setiap pagi sebelum anda mencapai telefon bimbit anda, sebelum minda anda dibanjiri dengan senarai tugasan dan kebimbangan, ambil masa 5 minit. Tutup mata anda dan tanya diri anda, bagaimana perasaan saya jika impian terbesar saya menjadi kenyataan hari ini? Jangan fikirkan bagaimana ia akan berlaku.
hanya fokus pada perasaannya. Adakah ia rasa lega, gembira, bersyukur, bebas? Biarkan perasaan itu memenuhi setiap sel dalam badan anda. Pegang perasaan itu selama beberapa minit dan bawa ia bersama anda sepanjang hari. Kemudian, pada waktu malam, sebelum tidur, lakukan teknik semakan semula yang kita bincangkan tadi. Imbas kembali hari anda dan ubah mana-mana detik yang tidak memuaskan kepada versi yang ideal dalam imajinasi anda. Selepas itu, masuk ke dalam keadaan hipnagogik dan ulangi babak pendek yang membayangkan keinginan anda telah tercapai sehingga anda tertidur. Amalkan ini dengan tekun selama 7 hari. Perhatikan perubahan kecil di sekeliling anda. Perhatikan sinkronisiti. Mungkin anda akan mendengar lagu yang relevan di radio, atau melihat nombor yang berulang, atau menerima mesej yang tidak dijangka. Catatkan semua ini. Jangan menilainya, hanya perhatikan. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan anda. Saya mahu anda kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Apakah sinkronisiti yang anda perhatikan? Dengan berkongsi, kita bukan sahaja menguatkan kepercayaan kita sendiri, tetapi kita juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini untuk menyedari kuasa mereka. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini adalah apabila realiti 3D anda kelihatan tidak berubah atau mungkin menjadi lebih teruk. Inilah saat di mana keraguan mula menyelinap masuk. Suara kecil di kepala anda akan berkata, ini semua karut. Lihatlah, tiada apa yang berlaku. Inilah ujian yang sebenar. Anda perlu faham bahawa realiti luaran yang anda lihat sekarang hanyalah gema dari pemikiran dan perasaan masa lalu anda. Terdapat satu jeda masa antara menanam benih dan melihatnya bercambah. Apa yang anda lakukan pada saat-saat keraguan inilah yang akan menentukan sama ada anda akan kembali kepada corak lama atau meneruskan perjalanan ke realiti baru. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Akui kehadirannya, tetapi jangan berikan kuasa kepadanya. Sebaliknya, kembali kepada imajinasi anda, tempat di mana realiti sebenar dicipta. Neville Goddard memanggil ini diet mental. Sama seperti anda memilih makanan yang sihat untuk badan anda perlu memilih pemikiran yang sihat untuk minda anda. Setiap kali fikiran yang bertentangan dengan keinginan anda muncul, gantikannya dengan lembut tetapi tegas dengan pemikiran dan perasaan angan-angan anda yang telah tercapai. Ini memerlukan disiplin, tetapi ia adalah disiplin yang membebaskan. Anda sedang berlatih untuk tidak membenarkan deria fizikal anda mendikte keadaan dalaman anda. Anda sedang belajar untuk hidup dengan iman, bukan iman kepada kuasa di luar diri anda, tetapi iman kepada kuasa kreatif di dalam diri anda. Ingatlah analogi menanam benih. Apabila seorang petani menanam benih, dia tidak menggalinya setiap hari untuk memeriksa sama ada ia sudah tumbuh. Dia percaya pada proses alam. Dia menyediakan tanah, menyiramnya dan tahu bahawa pada masa yang tepat pucuk akan muncul. Keinginan anda adalah benih. Minda separa sedar anda adalah tanah. Perasaan dan tumpuan anda adalah air dan cahaya matahari. Tugas anda hanyalah menjaga keadaan dalaman anda, mempercayai proses itu dan membiarkan jambatan peristiwa terbentang di hadapan anda. Jangan bimbang tentang bagaimana ia akan berlaku. Bagaimana adalah urusan alam semesta. Tugas anda adalah untuk kekal setia kepada hasil akhir dalam imajinasi anda. Apabila anda melakukan ini secara konsisten, anda akan melihat bahawa realiti luaran mula berubah bentuk dengan cara yang tidak pernah anda jangkakan, selalunya lebih baik daripada yang anda bayangkan. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini, dari meneroka bagaimana kesedaran kita berdialog dengan alam semesta, sehinggalah kepada teknik praktikal untuk membentuk realiti kita.
Mesej utamanya adalah ini. Anda tidak ditakdirkan untuk mengulangi masa lalu. Anda bukanlah mangsa keadaan rawak. Anda adalah kuasa kreatif yang beroperasi di tengah-tengah hidup anda, sama ada anda sedar atau tidak. Pilihan yang anda ada sekarang adalah sama ada untuk terus mencipta secara tidak sedar, berdasarkan program lama dan ketakutan, atau untuk mula mencipta secara sedar, dengan niat, tujuan dan dari keadaan angan-angan yang telah tercapai. Synchronicity bukanlah sekadar kebetulan yang comel. Ia adalah bahasa alam semesta yang sentiasa membimbing dan mengesahkan jalan anda. Apabila anda mula melihatnya dengan lebih kerap, ketahuilah bahawa anda sedang menyelaraskan diri anda dengan aliran kehidupan yang lebih tinggi. Anda sedang beralih dari berjuang menentang arus kepada menari bersamanya. Teknik seperti semakan semula dan penggunaan keadaan hipnagogik bukanlah helah minda. Ia adalah alat yang canggih untuk memprogram semula sistem operasi dalaman anda, disokong oleh pemahaman moden tentang neuroscience dan fizik kuantum. Dengan mengubah keadaan emosi dalaman anda, anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan koheren kepada medan kuantum, menarik pengalaman yang sepadan dengan frekuensi baru anda. Perjalanan ini memerlukan keberanian. Keberanian untuk berpaling daripada bukti deria anda dan lebih mempercayai realiti dalam imajinasi anda. Keberanian untuk bertahan apabila keraguan muncul. Keberanian untuk menuntut semula kuasa anda dan menerima tanggungjawab sebagai pencipta pengalaman anda. Tetapi ganjaran yang menanti adalah kebebasan yang tidak terhingga. Kebebasan daripada belenggu masa lalu. Kebebasan untuk mengalami versi terbaik diri anda. Dan kegembiraan melihat dunia luaran anda berubah menjadi cerminan keindahan dan kehebatan yang sentiasa ada di dalam diri anda. Jadi, saya menyeru anda hari ini, jangan hanya menjadi pendengar maklumat ini. Jadilah pengamal. Mulakan eksperimen 7 hari anda hari ini. Ambil satu keinginan dan hidupkan ia dalam imajinasi anda setiap hari dan setiap malam. Perhatikan dunia di sekeliling anda dengan penuh jangkaan yang menggembirakan. Anda akan terkejut dengan bagaimana realiti akan mula menyusun semula dirinya di sekeliling keadaan kesedaran anda yang baru. Anda memegang kunci untuk membuka pintu kepada realiti yang tidak terhad. Persoalannya ialah, adakah anda bersedia untuk memutarnya? Jika video ini memberi inspirasi kepada anda, sila tekan butang suka, langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang memperkasakan, dan kongsikan dengan seseorang yang mungkin perlu mendengar mesej ini hari ini. Mulakan ciptaan sedar anda sekarang.